pada malam kejadian tu, suami dia ambil 3 jenis ubat. Setiap jenis ubat, suami dia makan 1 papan. 3 jenis ubat maknanya 3 papan. Kemudian dia minum ubat batuk. 1 botol ubat batuk. Jadi isterinya tunjukkan kepada saya gambar 3 papan ubat tu. Kemudian botol ubat batuk. Ketika kami sampai di rumah, kami pergi. Sampai di rumah, kita tengoklah klien tu dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Kita tampar-tampar muka dia, kita gegar-gegar badan dia pun, dia tak sedar. Dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Mari kita saksikan gambar dia. Itulah gambar dia. Macam mana keadaan dia terbaring atas sofa dalam keadaan tidak sedarkan diri. Kata isteri dia, dia ni memang duduk beza bilik. Dia duduk bilik asing. Dia suka berkurung dalam bilik. Dia buat kerja pun, buat kerja melalui handphone. Saya